Macam mana pula rundingan tu yang boleh berlaku sedangkan pilihan raya belum berlaku lagi, Is? Yang penting rundingan dahulu. Yang penting persetujuan dahulu. Dan Pakatan Harapan akan menghadapi masalah kalau sekiranya kita bertembung sekali lagi dengan UMNO dan PAS. Sebelum ini, kita tak pernah bertembung UMNO dan PAS secara dua penjuru. Kita sentiasa bertembung tiga penjuru. Kita tengok 2018, pertemuan tiga penjuru. Kita menang. Tapi kali ini, bayangkan pertemuan itu pertemuan dua penjuru. Rundingan sedang dilakukan. Saya tak menafikan juga ada rundingan daripada peringkat ataupun pihak Pakatan Harapan untuk penggabungan itu berlaku. Tetapi kita sudah di penghujung usia orang kata PRU, pilihan raya umum yang akan berlaku ini. Dan dengan apa yang berlaku di pemilihan parti PKR dan lantikan pula Izzah dan juga Saifuddin sebagai general perang bagi menghadapi PRU ini, nampak gayanya UMNO mula goyang untuk melihat boleh ke kerajaan Madani ini menang dalam PRU yang akan datang. Tuan-tuan jangan ingat, pelantikan Saifuddin dan juga Izzah itu hanya memberi impak kepada Pakatan Harapan dan juga PKR. Dia juga memberi impak kepada siapa? UMNO. Dan itu antara sebab juga mungkin pada pandangan saya kenapa diorang nak bawa balik Isyamuddin. Dan jangan terkejut kalau sekiranya ada permintaan untuk bawa balik KJ. Khairi Jamaluddin masuk balik ke dalam UMNO. Mungkin. Saya nampak bahawa that is the way forward kalau sekiranya UMNO nak kekal relevan selepas ini. Kan? UMNO nak kekal relevan selepas ini, way forward, nak kena bawa juga KJ, Isyamuddin dan sewaktu dengannya ni kembali. Dan kalau sekiranya ada gabungan di antara UMNO dan juga PAS, tak mustahil kalau Syahidan Kasim tak bersama dengan UMNO balik sekalipun, dia akan membantu UMNO PAS menang seterusnya di negeri-negeri seperti Kedah, Kelantan, Terengganu, Perak, Pahang, even Negeri Sembilan, Selangor, of course seperti Negeri Selatan, Melaka, Johor dan juga, yalah Melaka dan juga Johor lah, dan juga Negeri Sembilan, of course mereka akan sapu bersih. Dan kita akan lihat 2027 ni, PRU ke-16 ni, satu pertemuan yang menarik kalau ini berlaku.